Katanya dimaklumkan keterpaksaan yang berlaku geng untuk malam minggu ni. Semua barang yang dekat dalam sini, ni jangan tengok lah. Yang ini one piece. Korang sendiri tahu kalau one piece tu berapa je Bojan. Kira minta tolong bersihkan. Dan juga meja makan sekali tengok geng. Oh rupanya dia orang simpan. Banyak lagi barang berkontena-kontena. Kasih clean untuk malam minggu. Sebab kan tukar design, tukar model perabot dekat Hafiz Enterprise ni. Majoriti tahu dah setahun Bojan tak buka Hafiz Enterprise. Ramai ingat Bojan dah tutup. Mana ada tutup? Bojan tak ada cakap tutup pun. So tengah renovation, masuk model baru. So untuk barang geng ada berkontena-kontena juga yang Bojan clearkan malam minggu ni lah. Kita function lah, lama tak function dekat HE. Di sambil tu Bojan buka store sofa 2000 lebih dengan Cobra 2000 lebih banyak. So best lah. Sebab barang yang dekat sini Bojan tak bawa ke gudang. Gudang tetap gudang punya barang kan. So dia kan walaupun Bos Ijan punya dua-dua, tapi dua company yang berbeza. So tak boleh cacah marbah sana sini. So barang sini. Kalau clearkan barang sini. Dia gitu. Kilang masing-masing. Inilah Hafiz Enterprise. So untuk hari minggu ni jumpa korang. Malam minggu best malam minggu. Tapi Bojan tahulah ada berjalan Sabtu Ahad. Ni dekat Hafizan Enterprise. Kau searching je untuk barang-barangnya, model-modelnya, jom. Ni dalam ni pun kalau macam sofa putih 2000 lebih, warna merah ni pun full set 2000 lebih tak silap Bojan. Jadi Bojan dah buka harga 2000 lebih Ni 2000 lebih. Macam ni 3211. Ni kilangnya dah tutup production. So belen-belen barangnya lah kita keluarkan sebab ni nak renovation. Kita punya kontraktor tidak bertauliah. Dah hilang orang. Dia akan bikin sini geng. So atas tengah buat. So yang macam ni semua last production untuk malam minggu. Tapi okey je. Ni sofa-sofa 2000 lebih yang macam ni. Ni ada barang yang betul-betul dalam kotak ni. Ada dalam 70 set je kot. 70 set. Yang lain barang dah buka kotak lah. Sofa-sofa Ganesha ni planning Boy Zijan lah untuk barang yang macam ni. Warna coklat ni pun something 4000 lebih, 3000 lebih something aja full. Meja-meja makan 20 set lebih. Kabinet banyak lah. Kabinet kalau barang-barang kecil tu macam biasa untuk malam minggu ni. So Bojan sebenarnya dah lama tak tengok dekat sini geng. Sebelah sini pun ada. Sofa-sofa besar pun ada. Bojan dah lama tak tengok, tak jenguk dekat sini. Bojan kan fokus dekat gudang. So bila kontena bakal siap dan nak di renovation, lah rupanya tengok Betawi-Betawi yang RM290 ni. Ada rupanya dekat sini. Lain-lain barang nanti Bojan update. Kena korek store belakang. Banyak tau. So tapi gudang boleh, aduh Allah.